Assalamualaikum guys, kita kembali lagi di Haziq Channel. Untuk video kali ini kita akan sambung unboxing Beyblade lagi. Tapi aku unboxing ni bukan Beyblade yang buat terbaru kan, Beyblade X. Aku nak video pun tak tahu lah nak video apa lah. Sorry I'm late. Huh? Jangan dah aku buat video lah ni. Aku pun tak tahu lah nak video apa lah. Aku biasa buat video unboxing lah, buat unboxing video mainan. Belah kiri aku ada Beyblade sini, Beyblade zaman dulu ni aku beli kat Shopee gitu. So kita akan unboxing ni. Kita akan buka yang ni dengan ni. Ni dari brand aku beli. Dan selagi aku beli kat Malaysia. Ada orang jual Beyblade ni. Makan jual murah. Aku kena buka dua-dua ni. Ni aku beli kat Malaysia satu. Sebab ada Beyblade orang konak ni, Beyblade ni pun. Atau aku dapat yang warna kelabu sebenarnya. Okay, so kat sini kita ada thank you for purchasing. Ni gambar macam guna AI ya. Ni adalah Beyblade yang aku beli ni. Tapi aku rasa pergi Beyblade tak beli lagi Hot Dragon. Beyblade Dragon Asher dengan Dragon Victory 2. Aku rasa video unboxing kali lama ni daripada aku making. Aku memang nak video pendek pasal Beyblade unboxing ni. Sebab aku buat video panjang tak takut ada tengok pula. Okay guys, sekarang aku dah buka ke semua Beyblade ni, Hot Dragon Victory ni, sebab payah nak buka orang, baborat je ketat sangat. Oh my god! Wow! Kita pun dah buka Beyblade ni, so sekarang kita akan tunjuk. Ni kat aku ada Beyblade Dragon F yang aku beli yang bulan lepas. Ni Beyblade aku combo untuk Dragon Galaxy. Pakai One Dash, tak tahu frame apa ni, Driver Power. Ni kau confuse tak mana style Beyblade aku sebenarnya. So kat sini kita ada Dragon Victory punya layer. Aku dah awal ni layer hot anniversary ke hot random booster, sebab ni macam baru guys Beyblade ni. Ni Beyblade untuk pakai left spin. Aku rasa ni Beyblade tak tahu lah, kuat kedok punya layer je. Ni punya dish ya, dish thing. Ni asalnya dari X Dragon punya dish. Dia ada part bilah macam kau tengok Beyblade hot zaman dulu dia nak samakan dengan part yang Beyblade of plastic generasi lah. Ni punya driver ya, iaitu Tozero Greenhorn. Kita tengok ni pula. Aku rasa ni macam rasa debu lah Beyblade ni. Ini adalah Beyblade yang kedua yang aku review, Dragon F versi Black Remake dengan Dragon V Hot Remake. Layer ni memang ringan sebab tak ada weight punya ya. Ni macam hollow punya layer ni, macam ni hollow juga. Aku unboxing Beyblade Dragon ni sebab ni Beyblade favorite aku ni. Ini punya disk ya, iaitu Giga aku rasa. Ni punya driver ya, variable. Ni punya evolution untuk Dragon ni. Ni evolution yang kedua, ni yang ketiga. Macam Eva punya driver ya, macam Valkyrie. A few inches later. Kita pasang ke semuanya. Kita dah pasang ke semua Beyblade ni. Sekarang koleksi Beyblade aku ada 4 Dragon. Tak termasuk dengan Beyblade plastik generasi hot aku beli dulu kat Beyblade Shop. Beyblade sama Dragon aku. So pendengar lagi, jom kita buat testing atas battle. Saya kalau aku buat video ni macam nampak lain sikit sebab aku tak pandai sangat buat video lah ni sekarang ni. Aku pun memang tak ada mood nak video macam dulu. Dulu aku pandai edit, sekarang edit aku memang macam lain lah pula. Aku rasa orang lain gedak aku kalau aku cakap gini. Ok, jom kita buat testing atas battle. Jom. Ah, Grandpa, look out! Oh, what? Who's there? Huh? Hey,
you're going? Sorry, but I just remembered I've got homework. Later. Tyson! Oh, come on. Do you really think I'm that lame to fall for that one? Well, I was stupid enough to fall for it. Nothing's more important than practice. Now get your little tush back inside. Okay guys, so kita akan buat test ping dan test battle untuk Beyblade Dragon F ataupun Dragon Phantom dengan Dragon Victory yang aku beli tadi. Ya itu bawah. Sekarang aku nak test ni dulu. Beyblade ni tu dulu. So nampaknya ni macam attack sangat punya Beyblade sebab driver yang macam buat yang lagi. Itulah punya, ni adalah Dragon Victory, Dragon F. Memang sorry ya guys sebab aku kena buat battle semula Beyblade ni guys. First match up kita akan berlawan dengan Galaxy Pegasus. Ni nampak tak? Got battery, tak stiker. Ni Takatomi. Perbakarnya Storm Pegasus lawan Ronzo. Beyblade ni akan bertarung. First match up kita akan berlawan dengan Dragon Victory lawan Galaxy Pegasus. Aku main sahaja, bukan main ikut makan. Nampaknya Galaxy Pegasus Minus 10 kita lawangan ni pula. Susah aku main biasa korang. Dia kembah ni macam broken windows and a warning scribbled on my wall saying that you better turn around. Be the first to try to burn me down. Your move, you do. You love me at my worst, till the coffin's in the dirt. Try to break me like a glass. That will never work. I'm a little bit absurd. I'm dancing on the verge. I can love a pretty little man. dia menang sekarang. But could you love her? Ni pula kok Betty menang. Okey, inilah kita akan berlawan antara Dragon F ataupun Phantom. Kita buat Betty sekarang. First kita akan berlawan dengan Ronzo dengan Dragon. Benda tu guys. Salah pijak Beyblade aku pula. Lawan tak akhir antara Beyblade aku beli ni. Beyblade ni lawan antara lawan paling legend ni. Ginka lawan Tyson. Storm Pegasus lawan Dragon F. Kita tengok dia macam
Dah sangat lawan. Sekali lagi ni lah. Pegasus menang. Okay, kita kembali kepada video tadi yang itu. Okay guys, so apa pendapat korang dengan Beyblade ni? Bagi aku yang ni paling hot kuat. Yang ni sederhana je bagi aku. Hot Beyblade apa nama? Dragon V2 aku tak ada lagi. Okay guys, so itu saja untuk video kali ni. Kita akan jumpa pada video akan datang. Dan sorry kalau aku lama sangat buat video. Tapi tunggu je lah video Anas akan untuk tubik nanti kat channel aku. Okay guys, kau kena support lagi channel saya supaya saya dapat 2k subscriber. Mungkin saya akan buat video Minecraft pun, tapi sekejap aja. Tak tahu aku nak main dengan siapa Minecraft. Okay, itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like, share, subscribe.